Pengukuhan soalan nombor 4. Diberi persamaan kuadratik 3x kuasa 2 tambah px tolak 8 sama dengan 0 dengan p adalah pemalas. Cari nilai p jika A 1 daripada punca-punca sebut negatif 2, B jika hasil tambah punca persamaan itu adalah 1/3. So itu adalah beberapa perkara yang berbeza A dengan B ni. So dia bagi 3x kuasa 2 tambah px tolak 8 sama dengan 0. Bila nampak ayat ni, satu daripada punca ialah negatif 2, maksudnya negatif x ialah negatif 2. So masukkan negatif 2, p negatif 2 tolak 8 0. Negatif 2 kuasa 2 4 tambah 2 12 tolak 2p tolak 8 0. 12 tolak 8 berapa? Negatif ke positif? Positif 4 0. P tolak 4 ni negatif 4 bagi negatif 2 ya, negatif ikut sekali. So akan dapat P adalah 2. Ni untuk kes A. Untuk kes B, hasil tambah punca, hasil tambah HTP adalah C per A. Jadi kita punya 3A HTP sorry, salah HTP adalah negatif B per A. Gitu, saya lupa je. Okay, so kena ingatlah ni HTP negatif B per A. So A kita 3, P sama dengan P, C sama dengan negatif 8. So masukkan HTP 1/3, maknanya negatif B per A sama dengan 1/3, B negatif P per A 3, 1/3. Dia akan naik atas. Negatif P 1/3 darab 3. Negatif P sama dengan 1, P sama dengan negatif 1. Okay, so ini keyword dia. Okay, so harap faham, semoga bermanfaat. Tapi boleh juga guna kalau nak guna yang rumus. Okay, kalau nak guna rumus x squared minus HTPX tambah HDP. So mungkin ini agak kurang sesuai ya, sebab dia bagi persamaan tu dah ada 3x square 3x square tambah px tolak 8 sama dengan 0. So ini nak guna boleh juga, tapi nombor 1 bagi semua dengan 3, sebab A dia mesti 1 bagi 3. So mati tambah P untuk bawah, tak ada potong 3, 8/3 bawah. Lepas tu kalau dia positif awak kena negatifkan dia. So negatif P per 3 X tolak 8/3. Ni baru HTP. So dapatlah HTP pula sama dengan soalan bagi tadi 1/3. So negatif P per 3 1/3 ni atas, P 1/3 darab 3 nanti sama dengan 1, P sama dengan negatif 1. Okay, so boleh je guna cara ni, cuma kena tengok kesesuaian soalan. Macam ni kalau guna cara HTP untuk persamaan, kemudian nak bandingkan dia agak lambat lah. So better guna HTP sama dengan negatif B per A supaya lebih cepat. Dalam ADMAT ni kita kalau boleh gunakan jalan kerja yang menjimatkan masa sebab banyak lagi masa untuk jawab soalan lain. Terima kasih, harap faham